Allah Ta'ala walladzina amanu billahi wa rasulih, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Ulaika humus siddiqun wasyuhada, ulaika humus siddiqun, mereka itulah as-siddiqun, orang-orang yang membenarkan nabi-nabi, membenarkan Allah dan nabi-nabi, yang termasuk di kalangan alladzina an'amta alaihim, orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Iaitulah dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, tafsir surah Al-Fatihah yang kita baca, alladzina an'amta alaihim, yang Tuhan beri nikmat kepada mereka. Faulaika alladzina an'ama alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, maka mereka itu bersama orang yang engkau beri Allah beri nikmat pada mereka, yang terdiri dari kalangan nabi-nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Menandakan bahawa martabat yang paling tinggi ialah martabat nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Selepas nabi-nabi, siddiqin, iaitulah golongan siddiq yang membenarkan nabi-nabi dan rasul-rasul. Di antara mereka ialah yang disenaraikan oleh Nabi SAW, yang disebut dalam hadis mengikut riwayat Ad-Dhahhak, ialah Abu Bakar, Ali, Zaid, Uthman, Talha, Az-Zubair, Sa'ad, Hamzah, dan diikuti oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mereka yang awal-awal masuk Islam, yang awal-awal masuk Islam. Dan mengikut Muqatil bin Hayyan, as-siddiqun ialah orang yang beriman dengan rasul-rasul, yang tidak pernah membohongi rasul-rasul itu. Mereka yang seperti mukmin ali Fir'aun, sahibu ali Yasin, dan Abu Bakar as-Siddiq, dan ashabul ukhdud. Sebagai contoh, mukmin ali Fir'aun ialah seorang menteri Fir'aun yang bekerja dengan Fir'aun, bertugas dengan Fir'aun, makan gaji dengan Fir'aun, tetapi beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Di zaman tidak ada negara dan tidak ada kerajaan, negara Islam tidak ada, kerajaan Islam tak ada, dia bekerja dengan Fir'aun. Di sini menunjukkan bahawa tidak diharamkan seseorang itu bekerja dengan kerajaan yang kafir, yang zalim, sekiranya pekerjaan dia untuk memberi maslahat kepada orang Islam, untuk menolong orang Islam yang berada dalam tekanan, bukan pekerjaan dia untuk mencari peluang. Bukan. Dia bekerja, tapi dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir yang disebut dalam Quran, kisahnya ada. Ini ialah as-siddiq, termasuk di kalangan siddiqin. Ada orang kata bekerja kerajaan, makan gaji kerajaan, lawan kerajaan. Ini ada ni contoh ni. Contoh dia ada. Kerja kerajaan tak betul. Yang beri gaji itu bukan gaji duit pemimpin kerajaan, duit rakyat juga diambil. Kita ambil duit itu bekerja dan membela rakyat, bukan duit poket orang-orang yang zalim itu. Dia kena faham. Mengaji, belajar beasiswa dia, dengan dia, lepas tu lawang dia pula. Ini ashabul ukhdud yang disebut dalam kisahnya. Dia belajar dengan biaya daripada pemerintah dia, yang zalim punya lawan pemerintah itu pula. Ini dia ada dalam Quran. Ini ialah as-siddiq. Tuhan kata as-siddiq, orang yang membenarkan Islam, walaupun dia makan gaji, walaupun dia apa, dia tidak berganjak. Wa sahibu ali Yasin, dan sahibu Yasin, iaitulah Habibun Najjar. Ketika dalam surah Yasin yang terkenal, ketika 3 orang Rasul yang dikepung, tidak ada siapa yang menolong Rasul, lalu dia datang mengatakan, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Lalu datang daripada pinggir bandar oleh seorang yang segera dan mengatakan dia beriman. Dia telah dipijak sehingga keluar usus perut daripada tubuhnya, dan dia mati masuk syurga. Ia as-siddiq. Dan Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu an sebagai contoh ashabul ukhdud,
Iaitulah yang mati dibakar dalam parit yang dinyalakan. Dalam kisah yang terkenal, pemuda yang beriman kepada Allah, pemuda yang diberi beasiswa oleh kerajaan untuk belajar ilmu sihir, dia beriman kepada Allah dan dia telah dibunuh. Ini ashabul ukhdud. Itu siddiqin. Termasuklah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu walaupun sedikit, selepas itu mereka berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa raga mereka, mereka itulah as-sadiqun, orang-orang yang benar. As-siddiqun dan as-syuhada, iaitulah orang-orang yang mati syahid. Ini martabak yang ketiga, iaitulah orang-orang yang mati syahid. Yang mati syahid ialah yang dibunuh kerana dia berjuang untuk menegakkan agama Allah. Sama ada dibunuh oleh orang kafir atau dibunuh oleh orang yang zalim. Dia nak menegakkan agama Allah.